tahun 1800, pemimpin kita mula pandang Islam sebagai kuno. Diorang tengok barat dengan penuh kagum sampai sanggup telan bulat-bulat apa yang datang dari Paris. Apa yang diorang nampak? Revolusi Perancis. Pemimpin Osmaniyah pada ketika itu beranggapan bahawa untuk menjadi bangsa yang maju, mereka perlu meniru corak pemerintahan Revolusi Perancis. Diorang sangka itu adalah ubat, tetapi sebenarnya itu adalah racun yang meruntuhkan empayar dari dalam. Maka bermulanya era Tanzimat di mana jati diri umat Islam mula dilunturkan demi perubahan kosmetik. Syariat dicampur aduk dengan kod Napoleon dan sekolah mula melahirkan birokrat yang berfikiran liberal sesekular. Mereka bukan tengah mengupgrade sistem, kita tengah merebutkan sistem dari dalam. Misalnya, lahirlah gerakan politik pro-barat yang sanggup menentang sultan sendiri, dan diorang ni tak bangga pun dengan Islam. Malah mereka bangga pada ideologi luar. Untuk episod esok, kita dedahkan ideologi resis turkifikasi yang dibawa oleh The Young Turk.